hari ni kami di Taman Botani Putrajaya. Nak jogging kat sini pula. nak jogging sini. Jam 3 petang. 3 petang. Tak kala semua orang makan Panas setengah terik. hari, kami nak pergi jogging bersama basikal. Bercanda. Kami nak survey tempat untuk asas-as. Asas-asas. Kami dah standby. Cik Anis. Tengok Cik Anis. Orang lain cuti. Zarifah buat apa? Zahira. Kita saya Zahira. Zahira. Tengok Cik Anis Zahira terpaksa membakar kulitnya. Bayar balik duit minyak kat Anis. Saya nak double tak Cik Anis? Saya nak minyak saya 15. Bayar kat saya 60 lah. Tenaga kerja saya 80. Cik Anis banyak tukar-tukar. Cik Anis dia tak tidur tau. Malam-malam patutnya dia study TKP, dia buat ISS. Lepas tu dia beli air kopi Zeus mengarut. Lepas tu dia tak minum. Saya tak minum lagi sampai Lepas tu sekarang. dia tak minum. So guys, Dekat lagi boleh tak? kena dekat lagi. Sorry. Tak reti lah. Kena dekat lagi ke? Bang, dia tak bayar tiket bang. Dia ni. Pegang. Okay guys, kita dekat Astana merokok. Pusing Okay. Dah saya balik lah. Kita dekat Astana merokok. Ni dekat ni Astana merokok, tepi ni Taman Botani Putrajaya. So, Okay. Asana Morocco ni. Ah. Ni tak nampak. Aduh. Taman Botani. Awak nak tunjuk ni ke tadi? You. Dia nak beritahu Taman Botani, lepas tu dia fokus Mana? Morocco. Pakai. Patutlah awak penat. Dia. Tu. Nampak tak? Kita dah sampai. Taman Botani. So let's play tourist here. Kata nak jadi corporate. Tangkap belakang. Corporate in action. Saya rasa belakang. Kalau dia orang dekat ni. Okay, jom. Saya perlukan pendapat awak sebagai orang biasa. Okay, saya kena jadi orang biasa. Okay. Cakaplah panasnya. Panas sangat. Baliklah. Saya risau takut. No light. Too many lighting. So guys, kat sini kita ada Crying weather. This is little cat. Meow. Rabbit. Baby ni kena rasa. first time tahu saya datang Astana Morocco. Dah kali kedua dah. Bukan kat sini. Kita tak pergi ke sini. Kita lalu je time tu kita datang. Kenapa tak pergi? Kita fokus dengan basikal. Dia terus naik basikal kan. So let's go. Kat sini kalau turis dah datang, korang boleh buat challenge yang tak yang tu. Boleh lah buat kat sini. Kalau nak buat, you can give them ideas. Challenge apa? Tak faham. You can film, you can record your video here. Oh, yang This is yang trademark. ini lepas tu pergi tempat lain. Yang tu ke? Macam tu. Oh. Tu pun yang orang Ada- buat tepuk tu yang Ada sing. lepas tu ada yang macam lepas tu belakang dia. Sini is a Okay. good scenery for filming your video. Welcome to Malaysia. Pusing. For our international student, when you come here, you can join the trend. This The is a trend. very good spot. Yes. Let's go inside. Why is it named as Morocco Castle? Why? Why is Morocco? Why not Malaysia? Because the building look like Morocco here. Wow. Saya baru perasan ni. Wah, Ni ada tulisan Arabic. alah, ni asma ke? Bukan rasanya. Wah, saya tak nampak tu benda ni. Ya, okey satu-satu ke guys. So when you go, when you explain to the international student, you can say F, you can see F. Kenapa F? As you can see, This was a very detailed creation of kita panggil apa? monument structure.
structure. Cakap Faham lah. bahasa Melayu Faham je lah kan? bukan itu saja. Seni bina. Ada yang lebih nampak amazing. You can see here from inside. Ini saya rasa What do you cuba think? je. Oh god. How long it will take to okay this? Saya tak faham sangat apa yang tulisan walau. Saya tak boleh pandang atas. Terik pakai spek. Okay guys. Cakap rambut. Nanti saya sambung. 2, 3, 2, 1. Sing.